Singapura berbanding dengan Malaysia, adakah ia stereotip ataupun realiti, dan juga bagaimana Singapura boleh jadi negara yang paling bersih? Bagaimana mereka mengekalkan kebersihan ini? Ini semua dalam video yang akan datang. Jom kita terus ke video sekarang juga. Kita akan bincang tentang perbezaan antara rakyat Malaysia dan Singapura. Adakah ianya cuma stereotip atau ada kebenarannya? Mesti korang pernah dengar perbandingan suka-suka tu, gurauan kecil pasal macam mana orang Malaysia lebih santai manakala orang Singapura sentiasa tergesa-gesa. Tapi kena ingat, ini semua generalisasi. Sama macam mana-mana dua negara, ada perbezaan budaya, tapi penting untuk kita bincang topik ni dengan fikiran terbuka dan elakkan buat tanggapan umum. Jadi, jom kita terokai perbezaan-perbezaan ni bersama. Kita tengok beberapa stereotip yang biasa, kita lihat sama ada betul atau tak, dan semoga kita belajar sesuatu tentang diri kita dan jiran kita. Jom mula dengan perkara yang jelas. Malaysia dan Singapura, walaupun dekat dari segi geografi, mempunyai latar belakang sejarah dan budaya yang berbeza. Malaysia dengan kepelbagaian etniknya, Melayu, Cina, India dan kaum pribumi, kaya dengan tradisi, bahasa dan adat bersama. Gabungan budaya ini menyumbang kepada masyarakat yang meriah dan, ada yang kata, lebih santai. Singapura pula dibentuk oleh pengalamannya sebagai pusat perdagangan dan negara yang agak muda, telah membentuk identiti budaya yang lebih seragam. Singapura menitik beratkan kecekapan, ketertiban dan pragmatisme yang tercermin dalam kehidupan seharian dan interaksi mereka. Fikirkan, bahasa kebangsaan pun mencerminkan perbezaan ini. Bahasa Malaysia dengan struktur ayat yang fleksibel membolehkan gaya komunikasi yang lebih bernuansa dan tidak langsung. Bahasa Inggeris, Singapura atau Singlish, walaupun berwarna-warni dan ekspresif, pispol dedem terus terang. Sekarang, jom kita bincang pasal orangnya. Salah satu stereotip yang paling biasa ialah orang Malaysia lebih mesra dan mudah didekati, manakala orang Singapura lebih pendiam dan mungkin nak lebih dingin. Korang mungkin perasan ni dalam interaksi seharian. Orang Malaysia selalu senyum dan tegur sapa, walaupun dengan orang yang tak dikenali. Berbual kosong, bertanya khabar dengan cashier di kedai runcit, semua ni sebahagian daripada tarikan orang Malaysia. Orang Singapura pula mungkin nampak lebih serius. Mereka pentingkan kecekapan dan terus terang, jadi jangan terkejut kalau mereka terus cakap apa yang penting tanpa banyak mukadimah. Tapi, ini tak bermakna mereka tak mesra. Bila dah kenal, mereka sama mesra macam orang lain. Ingat, ini cuma pemerhatian, bukan kebenaran mutlak. Setiap individu berbeza, dibentuk oleh pengalaman dan personaliti masing-masing. Bab 3. Jadi adakah stereotip ni tepat? Macam kebanyakan stereotip, ada sedikit kebenaran tapi tak menceritakan keseluruhannya. Penting untuk diingat bahawa budaya bukan satu benda yang sama sahaja. Ada orang Singapura yang peramah dan mudah bergaul, sama macam ada orang Malaysia yang pendiam. Persepsi kita sering dibentuk oleh persekitaran yang kita dedahkan. Kalau korang kerja dalam industri yang pantas dan berorientasikan hasil di Singapura, korang mungkin jumpa lebih ramai individu yang sesuai dengan stereotip cekap dan terus terang. Tapi masuklah kedai kopi, mesti jumpa makcik-pakcik yang suka bersembang. Akhirnya, penting untuk sedar bahawa generalisasi boleh mengelirukan. Kita perlu meraihkan kepelbagaian dalam setiap negara dan berinteraksi dengan setiap individu secara terbuka dan hormat. Jadi, apa yang kita belajar hari ini? Semoga kita sedar bahawa perbezaan antara rakyat Malaysia dan Singapura lebih rumit daripada yang nampak. Mesra atau pendiam bukan pasal kewarganegaraan. Ia tentang didikan, persekitaran sosial, budaya kerja dan personaliti individu. Saya ingin tahu pendapat korang. Pernah tak jumpa orang dari kedua-dua negara yang menguatkan atau menghancurkan stereotip ini? Kongsikan pengalaman korang di ruangan komen di bawah. Mengapa Singapura dikenali sebagai negara yang paling bersih? Apa rahsia mereka? Dan macam mana mereka boleh mengekalkan terus kebersihan ini? Mungkin juga undang-undang mereka yang ketat. Tidak dibenarkan buang sampah merata-rata. Akan didenda, meludah di jalanan
akan didenda juga. Merokok di tempat awam juga akan didenda. Vandalism juga tidak dibenarkan ya, akan didenda juga. Mereka ada sistem pembuangan sampah yang canggih ya, bukan pakai sistem yang lama tu. Singapura ni dia ada banyak kempen kesedaran pembuangan sampah, dan anak-anak ni dididik ya, diajar sejak kecil lagi. Mereka ada tong sampah merata-rata. Kebersihan tu penting ya untuk kesihatan kita. Mereka ada bandar yang super terancang. Longkang-longkang mereka pun bersih juga. Vandalism tak dibenarkan ya, ataupun menconteng-conteng merata-rata, itu semua akan didenda juga. Mereka bekerja keras untuk menjaga kebersihan negara mereka. Di Singapura macam ada pepatah ya, kalau pergi Singapura tinggalkan respek dan bawa balik memori sahaja. Seronok jugalah kalau kita nak melancong ke Singapura, negara yang paling bersih. Okey, itu saja daripada Walas Klasik hari ini. Terima kasih datang ke Walas Klasik dan menyokong channel saya. Semoga semua urusan anda dipermudahkan dan kita berjumpa lagi di video-video yang lain. Bye-bye.